Kenapa ada setengah orang dia ambil probiotik dan dia bantu untuk cut selera, turunkan berat, kempiskan perut. Tapi ada pula yang ambil langsung tak jadi. Cuba korang komen siapa yang dah ambil probiotik dan dia dapat turunkan berat. Dan apa brand yang korang makan. Sebenarnya probiotik ni dia bagus nak turunkan berat, kempiskan perut. Tetapi bukan semua probiotik ada fungsi ini. Kalau awak nak kurangkan selera, nak cut craving manis, kena cari probiotik yang ada fungsi GLP-1. Korang biasa dengar ubat kurus, Saxenda. Ada pun yang terbaru, Mounjaro. Ubat ini berkesan dengan cara activate reseptor GLP-1 dalam usus kita. Dan buat kita jadi kenyang lebih lama ataupun kurang craving nak makan. Tapi semua itu dah ubat dan perlukan prescription doktor. Dan ada juga side effect yang tertentu. Kalau awak nak probiotik yang fungsi lebih kurang sama, boleh pilih dari kumpulan Lactobacillus dengan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang bagus dan berkesan, semua ada dalam senarai ini. Satu lagi, pastikan awak pilih probiotik dengan prebiotik sekali. Baru dia lagi bagus dan lagi membantu.